Selepas menemui tulisan "Jangan hantar aku ke hospital", hakim terus melaporkan kejadian itu kepada pihak hospital. Mereka memeriksa rekod tugasan malam tersebut dan mendapati sesuatu yang sangat pelik. Nama jenazah itu memang wujud dalam rekod lama, tetapi tarikh kematiannya adalah 15 tahun yang lalu. Hakim terus terdiam. Pihak hospital kemudian menyemak alamat rumah yang diberikan kepadanya. Rumah itu sebenarnya sudah lama kosong dan tidak pernah menerima sebarang panggilan untuk mengambil jenazah. Pada malam tersebut, hakim mula sedar bahawa tugasan yang diterimanya bukan tugasan biasa. Pada malam berikutnya, hakim tidak lagi memandu van tersebut. Van itu diletakkan di kawasan belakang hospital untuk diperiksa. Tetapi sekitar tengah malam, pengawal keselamatan terdengar bunyi enjin hidup sendiri. Van itu bergerak perlahan keluar dari kawasan hospital. Tiada sesiapa berada di tempat pemandu. Pengawal terus menghubungi polis. Van tersebut akhirnya ditemui beberapa kilometer dari hospital. Berhenti di hadapan sebuah rumah lama. Rumah yang sama tempat hakim mengambil keranda malam itu. Apabila hakim datang bersama pihak hospital, pintu belakang van terbuka. Di dalamnya tiada keranda, hanya sehelai kain putih. Hakim mengambil kain itu dan mendapati terdapat tulisan baru di atasnya. "Terima kasih sudah hantar aku pulang." Selepas malam itu, gangguan tersebut tidak pernah berlaku lagi. Rumah lama itu kemudiannya dirobohkan dan van tersebut juga tidak digunakan untuk tugasan malam. Hakim masih bekerja sebagai pemandu, tetapi dia tidak pernah melupakan kejadian tersebut. Beberapa tahun kemudian, dia ternampak sebuah gambar lama di pejabat hospital. Gambar itu menunjukkan seorang wanita yang pernah tinggal di rumah tersebut. Hakim terus mengenalinya. Itulah wanita yang dia lihat pada malam pertama. Di bawah gambar itu tertulis satu nama dan tarikh kematian. 15 tahun yang lalu. Hakim hanya mampu berdiam diri kerana akhirnya dia faham malam itu bukan tentang membawa seorang jenazah ke hospital. Dia sebenarnya telah membawa seorang penghuni pulang ke tempat asalnya.